Hmm. Aku syukur sangat pada anak-anak buah, anak apa. Mereka tahu apa nak buat yang terbaik kan. Bila nak mengaji tu nampak yang baris-baris tu tak terang, tak clear kan. Dengan pujuk, orang kata elok cepat buat. Jadi itulah yang datang tu. Tidak upah ni taklah juga nak buat. Yang beza ni balik tu nampak terang rumah. Itulah yang bezanya kan. Yang susah payah kan, yang support bagi wang duit pun memang tak. Cuba apa kata aku kan tak mampu pasal apa pun. InsyaAllah boleh kalau nak buat. Tapi dia pun tak mau, dia pun nak duit dia pun. Dia pun pangkat. Aku syukur sangat pada anak-anak buah, anak apa. Alhamdulillah, syukur yang tak dapat. Syukur sangat-sangat. Syukur pada Tuhan, syukur semua-semua lah. Izin Tuhan ya. Syukur Alhamdulillah.